Assalamualaikum, hai, kembali semula ke channel saya, Awili Channel. Hari ini hujung minggu, saya berada di Taman Kota at PJ di Kota Damansara. So sambil-sambil buat exercise, brisk walk, nak kongsi kepada korang semua suasana di taman ni, khususnya di dalam denai hutan, mana di tengah-tengah kota ada satu hutan yang disimpan untuk kita boleh melihatlah, menghirup udara-udara segar. Kita di luar kawasan hutan ni, hutan mini hutan lah bagi saya. Okay, itu ada taman rekreasi untuk jogging, brisk walk dan sebagainya. Dan ada beberapa kemudahan disediakan. Parking pun banyak disediakan, dan juga ada kemudahan tandas awam. Inilah yang saya maksudkan denai hutan. Dalam ni ada hutan untuk kita bolehlah nak buat trekking yang ringkaskan. Taman Kota at PJ, persiaran mahogani Kota Damansara. So jom kita masuk tengok dalam hutan ni. Saya pernah up video ni, kawasan ni lah, denai hutan ni, pada masa 2 tahun lepas kot. Masa tu dia tak siap sepenuhnya lagi, dan sekarang saya up lagi nak buat perkongsian kepada kawan-kawan. Pihak MBPJ telah pun menaik taraf kawasan ni, dengan kalau kita tengok belakang ni kan, mereka telah turap jalan ni. Selesa lah untuk kegunaan orang ramai berjalan, melihat hutan-hutan kecil dan jenis-jenis pokok hutan dalam ni. Okay, jom kita masuk, kita tengok sekitar dalam ni. Nak masuk ke hutan rimba yang betul-betul memang susah lah kalau di tengah kota ni. Dan kalau nak merasai hutan pun kena travel jauh kan. So pihak PBT telah membuat inisiatif lah bagi saya ni. Dia mengekalkan hutan ni, mini hutan ni, di tengah-tengah kota. Jadi bolehlah kita healing-healing. Dulu jalannya dah ada tar, tapi tak selebar macam ni lah, kecil. Ni dia dah turap balik, dia tar balik. Ni 2 junction ni, junction tu sana untuk boleh keluar balik. So kita pergi junction sini. Di tengah-tengah kesibukan kota ni kan, kita bolehlah pagi-pagi ataupun sebelah petang datang ke kawasan ni, denai hutan ni, untuk kita menikmati udara yang segar dalam hutan ni. Kat dalam ni pihak berkuasa tempatan PBT ada meletak tanda-tanda, ataupun setiap pokok tu dia ada letak nama dia. Kita akan masuk trekking sini. Trek ini, trek yang pihak berkuasa telah buat lah. Ini saya tak pasti sengaja ditumbangkan ke, atau memang tumbang akibat ribut. Mungkin tumbang kot, ni dah lama ni. Okey, kita panjat dan kita masuk. Bismillah. Allahu Akbar. Okey, ni mudah dah ni, sebab dia dah ada trekking, dah ada track dah. Jalan dah dibuat cantik namanya. So kita hanya jalan menikmati suasana hutan. Dengan bunyi hutan kan, kalau korang boleh dengar. Okay, ni yang saya cakap ni. Okay, saya zoom jap. Ini pokok keruing kipas. Pokok keruing kipas. Saya tak tahu pokok apa ni. Ni pokok hutan tinggi, Masya Allah. Ini salah satunya lah. Pihak MBPJ telah buat tagging nama pada setiap pokok. Tak menjadi kerumitan untuk kita trekking kat sini, sebab jalan dia tak mencabar langsung lah kan. Dah ada track, dah ada jalan cantik dah dibuat. Dia letak batu bata kan. So kita boleh healing di sini, menghirup udara segar
sambil kita dapat dengar bunyi-bunyi alam. Amat cukup menenangkan. Okay, kalau kita tengok track dia ni memang tepi pagar, tepi tempat persempadanan antara hutan yang dipelihara dan juga kawasan luar sana. Okay. Dia disediakan juga kemudahan untuk kita berehat. Boleh kita duduk healing sekejap. Sekarang jam pukul 9.02 pagi. Kalau kat luar sana matahari dah terasa, tapi dalam hutan ni kita masih rasa sejuk lagi lah sikit. Tapi itulah, sambil kita dengar bunyi cengkerik, bunyi alam semula jadi ni, kan diganggu dengan bunyi apa ni, construction kat luar sana. Okay, kita sambung jalan. Ni pokok lah, dah jatuh dah dia punya ni keranji apa benda tu. Dah jatuh. Masya Allah. Oh, kalau nak mencabar boleh je masuk dalam tu jalan. Kan. Setakat ni alhamdulillah, insyaAllah lah, rasa dalam ni tak adalah binatang-binatang membahayakan. InsyaAllah lah. Ini kawasan bandar kan, dan kawasan dia bersebelahan dengan kawasan penduduk, taman perumahan. InsyaAllah lah tak ada. Kalau setakat musang tu adalah kot. Nak mencabar sikit, kita panjat sini. Ni boleh aja kita terus ke sana. Bila rasa nak mencabar kan, kita cuba panjat. Allahu Akbar. Trekking orang juga ni. Siapa sangka ada hutan di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah kota Damansara. Tu sambung trekking. So kita patah balik. Kita turun balik. Lama tak. Curam juga sikit. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Lama tak pergi trekking kan, jungle trekking memang lama sangat. So tercungap sikit lah, walaupun selalu brisk walk, jump rope, tapi trekking ni dia lain sikit. Okay. Sampai penghujung tak jauh pun. Okay, dia sediakan tangga tangga untuk kita naik ke atas. Kalau perasan sana dah pun taman perumahan orang. Kan. Alhamdulillah berpeluh jugalah. Okay. Sambung balik. Masya Allah, bunyi burung. Ni pukul apa? Sawit. Ni tadi yang saya naik tadi tu, lepasan. Tu dia akan keluar kat sini lah. Mungkin siapa yang nak shortcut ataupun nak rasa cabaran naik bukit sikit, bolehlah ikut sini dan keluar kembali ke track yang asal. Tu orang kata kan, duduk di tengah-tengah banyak pokok ni, kita boleh menghirup udara yang fresh, yang segar. Walaupun di tengah-tengah kota kan, hiruk pikuk dengan MRT, laluan MRT kat sebelah taman tu, kereta. Tapi bila kita duduk dalam ni, kita boleh merasa udara segar, oksigen yang dikeluarkan oleh pokok, dikeluarkan oleh pokok-pokok ni kan. Ni satu lagi tempat duduk, checkpoint. Kalau penat boleh duduk kejap. Allah. Okey. Depan tu dah pun sampai jalan tar kat luar. Yang sebelum kita masuk tadi kan ada kawasan perumahan. Ni kawasan jalan tarnya. Mana tak jauh lah. Ni jalan trek yang saya keluar. Belakang ni trek yang saya masuk tadi. Ni trek yang saya masuk tadi.
So kita masuk sini, keluar belakang sana. kita sambung jalan di track kat luar ni, track yang telah bertar. Kalau perasan track yang masuk tu dia macam satu bulatan je. Masuk sini, pusing, keluar balik kat tempat lain. Tak jauh lah. Okay, ini junction yang kita masuk tadi. Tu jalan utama kita masuk. Ini junctionnya. So kita terus jalan ke sebelah sana pula. Pokok-pokok hutan yang masih lagi dipelihara. Saya perasan pihak berkuasa tempatan ni mungkin dia dalam proses tanam pokok-pokok ni, anak-anak pokok. Saya pun tak pasti anak pokok apa ni. Kalau kita tengok kan, dibagi apa ni, para panggil ni. Ni pokok, anak pokok. Saya tak pasti anak pokok apa. Kawan-kawan yang kenal pokok ni mungkin boleh komen kat bawah anak pokok apa ni. Okay, nanti kalau besar dia lagi menarik lah. Itu jalan keluar. Ni ada track yang ini jalan lama. Jalan lama dulu. Kita tengok apa yang ada. Kalau dulu sebelum dia buat penambahbaikan, tracknya macam ni ya, jalan tar, tapi tar yang macam ni lah. Ini jalan yang lama dululah. Okey. Tapi jalan ni dia sampai depan ni je lah. Dah jalan mati dah, tak boleh nak ke mana dah. Kau tengok belakang saya ni, mana dia habis kat sini saja. Okey, ini track jalan lama. Okey, so kita patah balik, naik balik pergi ke jalan utama tadi, dan kita keluar ke taman rekreasi. Keluar balik ke jalan utama tadi. Okay. So tak luas pun, sikit je. Cuma itulah, at least adalah kan. Kita boleh merasa suasana hutan. Keluarlah kawasan taman permainan dan tempat trekking untuk jogging dan brisk walk. Ini taman untuk kanak-kanak. Petang ni penuh lah kanak-kanak. Okay, so kita sambung brisk walk. Okay, ni track untuk jogging ataupun brisk walk. Depan sana laluan MRT. MRT daripada stesen Kota Damansara nak ke stesen Surian dan membawa ke OU Wan Utama. Inilah rutin orang yang duduk di kota kan. Hujung minggu, weekend, itulah. Inilah kawasan-kawasan yang untuk kita mengamalkan kehidupan sihat. Selain kita brisk walk, exercise, kita boleh juga menikmati udara segar dalam denai hutan kan, mini hutan. At least adalah. Nak belanja korang view pagi di Taman Kota at PJ. Viewnya mahal. View dalam bandar katakan. Sekarang saya berada di tengah-tengah padang di tengah-tengah lingkaran track jogging di tengah-tengah padang. Ni sambil kita lihat MRT melintasi belakang saya. Menarik view MRT melintasi di tengah-tengah Taman Kota at PJ. Allah mak jatuh budak tu. Sian. Kawan-kawan yang duduk di sekitar Kota Damansara ni, khususnya sekitar Damansara Perdana, sekitar Subang, Kampung Melayu Subang, Subang Bistari dan sebagainya, bolehlah datang sini. Mungkin ni salah satulah pot yang boleh kita rekreasi
exercise dan sebagainya, selain pada pot-pot yang lain lah. Di samping tu ada juga NGO yang buat program kat sini. Salah satunya tu NGO buat apa, barang-barang kita semula, dan juga ada latihan sukan dan sebagainya lah. Okey kawan-kawan, saya rasa cukup setakat ni video pendek kali ni. Ini saja saya buat video pendek ni, video ringkas untuk share maklumat kepada kawan-kawan salah satu tempat rekreasi yang menarik di sekitar kota ni kan. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menonton video pendek ni sehingga selesai. Harap mendatangkan manfaat kepada korang di luar sana. Kita jumpa balik di next video. Assalamualaikum. Dan sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni, like dan komen. Assalamualaikum dan bye bye.